Rosak ke tak? Buka-buka tak boleh buka pula. Patient kan. Kau pula tak ada kerja. Ingat tengok berita. Kerja baru ada tak? Jom lah kita pergi keluar. Pintu tutup pula. Sini pun ada TV. Saya tak boleh keluar. Saya tak boleh keluar lah. Pelik betul lah. Pintu aku tukar baru. Dah jadi macam ni pula. Dulu biar buka je. Tiba-tiba tutup. Sekarang aku tak boleh keluar dah. Nak ke sana pun tak boleh dah. Aku guna buat magic ni. Magic. Okay. Sarapan pagi. Kita keluar. Ui, jadi. Mantap. Okay, dah. Jom. Kita pergi sikit kerja. Okay, kita nak jalan lagi sikit jap. Nak sampai ke highway. Okay. Aku nak buka berita lah guys. Assalamualaikum guys. Bersama balik dengan berita awal ni. Hari ni saya nak cakap kat Siti ada kerja kosong. Kerja kosong taksi. Sampai sini je lah berita ini. Assalamualaikum guys. Terima kasih untuk Encik Ali mencakap berita. Sekarang kita nak buka lagu Bang Jalo. Kira lagu. Yes. This is Ian Store. Abang Bang Jago. Sorry Bang Jago. Abang Jago. Yeah, boom. Abang Bang Jago. Abang Jago. Sorry Bang Jago. Ampun Bang Jago. Ampun Bang Jago. Ampun Bang Jago. Ampun. Sedap ni lagu ni. Bang Jago. Lagu ni memang orang buat macam mana tak lagu ni. Memang sedap. Sekarang kita nak pergi city. Kita nak pergi cari kerja ni. Kalau dapat kerja, alhamdulillah lah. Kita dah sampai dah ke city kan guys. Kita kena pergi tengah-tengah city ya guys. Kalau tengah-tengah city baru dia cakap artikan dekat-dekat dengan kedai donat. Kita kena pergi lah kat sana. Kereta aku ni macam okey tapi tak okey guys. Macam okey tapi tak okey. Kalau nampak macam cantik luar je nampaknya. Kalau tengok dalam kotor je tu guys. Sebab ada duit tu kemas guys. Untuk repair ni semua. Hari ni last kot kereta ni. Aku kena pergi cari guys. Kat sini dia cakap. Kat sini ada kedai donat. Kat mana? Ada macam dalam lah. Takkan. Ni kedai donat. Macam mana jalan nak datang tinggal teksi. Aku rasa office dia kat depan tu. Aku tahu kat depan ni. Pakai kereta dulu berapa roja. Dapat tak? Okey. Jom kita cari kerja. Jom jalan-jalan di tepi longgang. Jalan longgang. Tak ada ni. Apa ni? Tak boleh. Aku rasa belah sana. Pelanggar pokok ni. Pokok. Tampar kan. Iya Milan. Betul. Ada kereta taksi ni. Betul lah sini masuk tanah keluar. Jom. Pergi kerja taksi. Iya. Okey guys. Sebab dapat bekerja taksi. Kita aku ada kat sana. Jom naik kereta. Jasa besok nak sampai kereta taksi tu ke guys. Jomlah. Kita pergi naik kereta kita guys. Tak tahu lagi. Kereta apa dia nak bagi tu aku. Terlanggar kereta belakang pula. Kereta aku pula buruk macam ni. Korang pergi langgar kenapa? Okay lah guys. Apa ni? Jom. Kita pergi ke balik rumah lah. Nak ambil kereta baru. Sedap makan. Buah-buah ni. Nak makan je. Aku nak pergi sana tak lepas. Apalah geram tu lagu. Rumah aku.
Awak magic lah. Assalamualaikum. Woi, jadilah. Kereta apa ni? Cantik pula kereta ni. Taksi. Besar juga abang tu bagi. Besar kereta ni. 4 orang boleh naik. Yalah. Jom kita ambil barang. Abang tu cakap kat dekat-dekat ada banyak orang kan. Nah, jom kita try. Okay. Cakap tengok map. Oh, kat sini. Aku rasa kat sini ada orang kot. Kena masuk simpan ni. Aku tengok dari telefon aku GPRS ikut ni. Kita langgar pula. Kereta. Aku bawa memang macam ni. Aku tak ada lesen pun. Lesen kereta tu tau. Aku macam mana bang tu bagi kita tahu lah. Takut aku takut bagi kereta. Tapi aku kena buat juga kerja macam ni. Sebab tu aku pergi langgar sini. Aku tak ada lesen. Guys, aku tak pandai bawa kereta. Dulu saya try je bawa kereta ni. Langgar. Tu pakcik. Cik nak lah cik. Pakcik nak pergi mana cik? Cik, cakap lah cik. Depan tu je lah, cik. Depan tu je. Dekat je tu. Kau terus, pelak. Lepas tu, terus. Dah sampai tempat aku lah. Okey? Okey pakcik. Kenapa suara pakcik ni macam ni cik? Kat depan tu ke cik? Atas di depan tu, cik. Turun dari sini pakcik. Okey. Ui, 700. Terima kasih pakcik. 722. Next customer pula. Aku rasa kat depan ni. Jom lah. Kat depan tu aku nampak lagi dengan GPRS aku. Kat depan tu. Siapa pula? Apa? Sama macam aku. Bang, nak pergi mana bang? Bang, dekat sana je bang. Kat depan tu orang masa sampai dah bang tu. Bang. Kenapa kau tak jalan kaki? Dekat je kot, depan tu je. Kalau kau jalan kaki dah sampai dah. Nah, turun. 200. Dekat pun 200 dia bagi. Dekat je diorang. Ni adik apa ni? Nama apa adik? Adik, nama apa? Bang, nama saya Abu. Saya duduk di sini je bang. Hantar saya kat depan tu boleh bang? Bang mas pusing sini. Bang terus je sampai dah tempat aku buang. Boleh bang? Terima kasih bang. Boleh. Jangan takut. Sini ya bang. Sini lah. Itu, 300. Okey lah. Terima kasih lah. Okay, next. Kat mana? Aku rasa kat sana. Terlanggar pula rumah orang. Terlanggar rumah orang. Saya tak ada orang. Okay lah, jom pergi depan. Jom. Ni. Sini cari customer. Orang ni. Aku rasa kat depan tak ada customer. Ada pun. Ya, abang gemuk. Bang, nak pergi mana bang? Abang gemuk. Bang, cakap lah bang. Bang. Aku banyak ke? Nak cakap aku gemuk? Kau lagi kurus ke? Kau hitam. Nak cakap aku gemuk? Kau ajar aku bagi aku gemuk? Atak aku kat depan tu. Wajar kau panggil gemuk aku. Minta maaf lah bang. Tak maaf bang. Kat sini ya bang. Tak maaf bang. Bodoh bagi sikit cakap aku pula hitam. Kau lagi gemuk. Abang gemuk. Tu pula bagi sikit. Aku hantar jauh tau. Kena bagi 700 tau. Biarlah abang gemuk tu. Tak apa biar. Tak baik cakap dia. Sikit dah full dah. Nak isi minyak ke tak nak? Isi je lah full. Lepas tu bagi kat bawah. Sekarang pula dah pukul 7 dah. Pukul 6 dah. 6 pergi. Sebelum pukul 7 kena balik. Ya, hantar kereta ni kat sana. Naik kereta kita kena balik. Ya dah, jom. Go to city. Kalau buka radio lah. Assalamualaikum. Berita kali ini, di Siti ada kemalangan paling besar di Jalan Pangkota 2. 1 lori melanggar 2 kereta, 3 maut di jalan tu. Terima kasih untuk Encik Ali mencakap berita ni. Dan hari ini aku nak buka lagu. Kau nak dengar lagu apa? Astaghfirullahaladzim, kemalangan ni. Kita. Wah!